Kali ni saya guna ini umpan tepung lilit ni. Saya kepal dekat mata, tarik macam ni. Okey. Kita baringkan. Okey, cara pancur dia macam ni. Minyak masak 100 ml, soya oil basi 50 ml, perisa telur 50 ml, masuk tong. Lepas tu air 150 ml, masuk sekali, campur rata. Masuk tepung 350 gram. Okey, kita kasih gaul rata. Macam ni sudah jadi. Okey. Lepas tu sudah boleh mancing. Selamat mencuba.